Yang anak-anak yang sombong? Ada anak-anak yang sombong? Ayah tahu, mak tahu. Saya dah tak perlu dah mak dan ayah. Saya boleh bawa diri saya sendiri. Subhanallah. Yang ni ya Allah rembat ni. Lagi dahsyat. Ya. Mak tahu, saya dah tahu. Saya boleh bawa diri saya sendiri. Jangan risau pasal saya. Saya dah besar. Subhanallah. Ini anak derhaka. Boleh, tak ada masalah. Ya, kalau you all rasa boleh pergi sendiri, silakan dulu. Kita tengok penghujungnya bagaimana. Hidup ni ada awal dan ada akhir. Hidup ada permulaan dan ada perakhiran. Jangan sedap. Sebelum berakhir, nak tengok. Berakhir di syurga atau di neraka. Bukan berakhir kat dunia. Dunia bukan berakhir. Ya. Ni, air boleh hidup aja. Air tak ada doa mak air pun. Air tak peduli pun ayah air. Memang ada. Orang pasal cakap ni memang ada. Ramai mak-mak ayah mengadu. Ustaz, anak saya, ya Allah. Saya hantar sekolah dah besar. Dia dah kerja hebat semua sekali. Ya, dia tak balik dah, Ustaz. Kenapa tak balik? Air dah tak perlu kat mami. Air tak perlu. Air dah boleh bawa diri. Air tak perlu dah kat daddy. Air tak perlu dah kat papa. Air dah besar. Subhanallah. Pergi, silakan dulu. Kalau rasa okey, silakan dulu. Tapi pasti tak okey. Tunggu masa. Dan Allah ni dia akan balas segera anak-anak yang derhaka pada ibu dan ayah.